Macam mana cuti awak? Balik kampung? Seronok? Kalau awak tak nak kemas bilik saya, tak payahlah buat. Su boleh buat. Selama awak cuti pun, dia yang kemas bilik ni. Saya tak ambil cuti. Saya diberi cuti. Kalau dah kerja saya buat. Tak payah bagi kat orang lain. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya nak balik. Ya. Awak boleh balik. Kerasnya hati awak, Alisa. Panjang lagi ke Sendewala ni. Kalau saya singgah kat rumah awak hari itu, tentu dah habis cerita dah. Aku ingat aku tak nak naik bas lagi lah. Penat lah. Habis dah naik bas, nak naik apa? Kau kan nak beli kereta. Asal aku kau nak beli kereta? Kau kan nanti kan tunang kau nak beli kereta. Aku nak kahwin. Kenapa kau buat aku macam ni, Aki? Nak balas dendam ke? Alisa. Hey. Dari kerana mata. Tapi kan Alisa, itu je lah yang aku tahu pasal Nek Shirin tu. Yang lain aku tak tahu. Jadi betul lah Shirin tu kekasih dia? Itu apa yang Cik Edi cerita dekat aku. Itu je. Maknanya tu cerita sebelah pihak. Kita tak dengar lagi cerita sepenuhnya, Arisa. Berat aku nak percaya Cik Akif nak nanya kau. Tapi apa yang dibuat pada saya? Dia sengaja nak uji kau tu. Tapi kalau betul lah dia nak uji saya tak tahan. Saya tak kuat. Aku ada cadangan. Cadangan aku ni pun bertujuan. Arisa dah tahu dah pasal Cik Shirin tu. Sekarang ni kan Cik Edi nak tahu hubungan Arisa dengan Cik Akif tu macam ada masalah. Macam mana dia tahu? Alah, Cik Edi ni macam lah tak kenal Cik Shirin tu. Tergedik-gedik datang dekat pejabat mesra-mesra. Akif, semualah orang nampak. Kesian betul saya tengok Arisa tu, Cik Edi. Cik Edi tahulah kan, Arisa tu muka dia comel, mata dia kuyu aja. Bila dia sedih, Cik Edi, ya Allah, comel sangat, sedih sangat saya tengok muka dia. Tak tahulah pertunangan diorang tu tahan ke tak. Kalau awak ke tempat dia? Saya jadi Arisa. Saya kalau saya lah. Yelah, nama pun tunang. Bakal suami dah tentulah saya sayang. Tapi kalau saya nampaklah benda macam tu depan mata saya, saya tak tahu nak buat macam mana. Tapi memang hati saya ni berlubang tu, Cik Edi, berlubang. Tapi kan Cik Edi, masa-masa macam ni lah orang perempuan ni hati dia terbuka untuk orang lain. Bukan apalah Cik Edi, orang perempuan ni pun kadang-kadang nak juga pengubat luka. Cik Edi, ajaklah Arisa keluar. Dia nak ke keluar? Dah berbulan-bulan ajak dia keluar, semuanya ditolak. Sebab hubungan dia dengan tunang dia tu baik. Dia tak nak curang. Cik Edi ni macam tak kenal je Arisa tu. Tapi kan Cik Edi, sekarang ni tunang dia tu dah curang. Ada alasan dia nak kurang orang lain, betul tak? Alah, Cik Edi ni pun bukannya belanja besar pun, makan tengah hari je. Ajaklah.
Alah, Cik Eddie ni tak payahlah fikir lagi. Cik Eddie ajak je lah. Lagipun Cik Eddie, masa-masa macam ni lah Cik Eddie nak buktikan pada saya yang tak ada perempuan pun yang tolak pelawaan Cik Eddie. Mungkin sekali, tapi satu rekod kan. Cik Eddie telefon di malam ni. Cik Eddie nak epok-epok. Siapa yang buat? Harisa. Bau dia sedap. Harisa! Si dia tu. Kau menjawab? Tak payahlah nak teruskan. Cuba ikut rancangan. Ikut rancangan. Jawab. Hello? Ya Cik Eddie. Harisa. Dah lama saya tak ajak awak keluar. Sebenarnya saya tak pernah putus asa. Tapi kali ini saya harap awak tak tolak permintaan saya. Saya nak ajak awak keluar makan tengah hari. Makan tengah hari? Bila? Besok? Kat mana? Permai Golf Club. Awak setuju? Pukul 12.45 saya ambil awak kat bawah. Tak apa. Saya boleh tunggu awak. Tapi saya kena pejabat balik dalam pukul 2. Yelah. Cik Eddie tak payah telefon balik lah. Tunggu besok 12.45. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi macam mana kita nak pastikan yang dia pun pergi situ juga? Siapa? Cik Akif. Oh, itu kau jangan risau. Aku dah ada plan A, plan B dan plan AB. Jom kita pergi naik atas tu almari tu.